Ada yang tanya, boleh ke nak ambil emas di mana-mana cawangan public gold? Jawapan dia boleh. Cuma bergantung kepada berat emas yang tuan puan nak keluarkan tu. Kalau jumlah berat emas tersebut bawah 21.25 gram, public gold hanya akan post sahaja kepada alamat tuan puan. Melainkan kalau emas tuan puan melebihi daripada 21.25 gram, tuan puan boleh book appointment dan ambil di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan dengan tuan puan. Sebenarnya sebelum COVID-19 melanda, iaitu sekitar 2020 dan ke bawah, kita boleh sahaja nak ambil apa-apa emas di mana-mana cawangan public gold, hatta 0.5 gram dan 1 gram sekalipun. Tapi sejak COVID-19 melanda, jumlah penyimpanan emas public gold naik secara mendadak, dan ketika itu terlalu ramai orang yang nak ambil emas di cawangan public gold tapi tak dapat nak ambil sebabkan PKP dan limit jumlah orang yang perlu berada di dalam satu-satu premis. Jadi setelah itu public gold come up dengan satu kaedah, iaitu dipanggil GIT, di mana kita boleh post emas kita untuk emas yang berjumlah 21.25 gram ke bawah, dan emas yang lebih berat daripada itu boleh ambil di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Dan dengan kaedah ini dapat mengurangkan waiting time ataupun waktu menunggu tuan puan untuk ambil emas di cawangan public gold. Public gold hanya buka untuk collect emas di cawangan public gold untuk item-item yang besar sahaja. Manfaatnya, tuan puan tak perlu cari parking, tuan puan tak perlu ambil cuti untuk pergi collect emas, dan sangat menjimatkan masa tuan puan. Order sahaja dan tunggu emas sampai di rumah tuan puan. Jadi nak simpan emas sekarang sudah pun sangat mudah. Hanya di hujung jari sahaja kita dah boleh simpan emas bermula serendah RM100. Jadi macam mana nak bermula simpan emas di akaun emas Public Gold? Tuan puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.